Welcome to Safrish Podcast untuk episod yang kesekian kalinya. Aku pun tak ingat lah episod berapa kita shoot. Tapi kita off jap sebab raya lah, puasa apa semua kan. So kita start balik after raya. Dan guest aku nak jemput ni pun dia artis guys. So macam susah sikit lah nak jemput dia kan. Bulan puasa pun macam-macam hal lah, dia busy apa semua kan. Tapi so dapat juga culik dia sekejap untuk share journey dia macam mana dia start podcast. So kita nak invite the one and only our guest today, bukan Mio Akil. Akil Junaidi. Mio Akil kawan aku. Akil Junaidi. Aku tak sure korang familiar ke tak. Tapi kalau katakanlah siapa yang mungkin orang Perak, korang akan jumpa lah dia punya podcast macam, apa kau buat lorat Lorat. Lorat lah. So kita nak cerita, kita nak sembang guna lorat Perak ke macam mana? Campur-campur lah. Campur lah. Tapi yang memang original orang Perak lah. Orang Perak. Tapi Ipoh tak pekat sangat. Okay. Faham. Tapi sebenarnya kau tahu tak, kita pernah jumpa. Bukan baru-baru ni. I think 10 years ago. Okay. 10 tahun lepas? Almost lebih ataupun 10 tahun lepas. Serius lah? Bila? 10 tahun lepas. Maksud aku kat universiti je. Yeah. Waktu tu kau jadi Fesi. Betul tak kan? Betul kan? Aduh. Kau jadi Fesi waktu aku dekat KV Ipoh Brush. Bukan kat Dewan tu? Ya. Waktu tu muka berapa lah? Ish. 21, 19. 2016 aku dah 20 lebih lah. Lebih kan? So waktu tu aku ingat lagi lah, waktu tu kau jadi Fesi dengan kawan-kawan. Lepas tu apa, aku tak ingat ada lah situasi tu. Apa tu, tiba-tiba kawan kau mengamuk lah. Cakap apa benda tu, brother tiba-tiba mengamuk kan. Dia bukan kau, tak kawan kau kan. Apa benda ni kan. Lepas tu long story short, kita jumpa balik waktu kau contact aku dekat, kita kumpul-kumpul lah. Okay. Geng konten Ipoh tu kan. Okay, so kau belajar kat USAS? Ya, belajar USAS. Okay, cuba kau cerita okay, sebenarnya kau asal daripada mana, lepas tu kau belajar apa? Okay. Aku lahir, membesar Ipoh lah. So apa sekolah memang menengah. Ipoh lah? Memang pure Ipoh. Taman Rapat Koperasi. Tapi orang tak tahu kan, kita cakap Rapat Setia lah. Rapat Setia, okay. Rapat Setia. So belajar pun kat Kuala Kangsar. Okay. Ambil kaunseling masa tu. Oh, betul lah. Macam kau tahu aku tengah ambil kaunseling. Kita semua geng-geng kaunseling lah. Okay. So memang belajar membesar sampai tu lah. Kat Perak. Sekolah dekat Ipoh? Sekolah Ipoh, Gunung Rapat. JR lah. Budak sukan lah? Main sukan sekali lah, hoki. Hoki lah. Maksud kau masuk JR tu atas kredit sukan tak, masa tu masuk tiket akademik. Sebab masa tu JR ada dua. Satu sekolah sukan negeri, satu sekolah kluster. So aku masuk tiket akademik lah. Tapi dah masuk sekolah sukan, kita nak try lah main satu benda kan. So set up lah satu team hoki lelaki. First dan last. Kita orang first team, lepas tu last team. Okay, tapi sekolah JR tu dia memang famous dengan sukan lah. Kenapa kau develop sukan hoki betul-betul tak okey, sedangkan sekolah sukan kan? Dia sebab kalau hoki Perak lelaki power ni lah, apa nama? Sekolah lelaki Anderson tu. So yang kita orang ni macam saja nak try. Tapi team hoki kita orang yang power perempuan. Memang power lah perempuan. Sekolah JR punya perempuan dengan RPS. Dia orang selalu berlawan lah. So kita macam member aku ajak, kita set up satu team nak try barai. Kena pula satu zone dengan Anderson. Ipoh lah, sakit mat, sakit. Kita orang kena 21-0. Baik tak main. Itu lah tu. Okay. Lepas tu aku habis belajar, aku keluar kerja KL. Kerja KL, lompat kerja apa semua sampai kahwin. Kahwin tu aku masih duduk KL lagi. Sampai aku dah ada anak seorang, aku kena transfer Perak. Kita memang seronok lah balik ke negeri kita kan. Oh, maksudnya lepas kau belajar kat USAS, then kau pergi ke KL kerja lah? Ya, 2017 sampai 2023 aku kerja KL. Kau kerja sebagai kaunselor? Maksud tak. Aku tak minat kerja kaunselor, tu masalahnya. Sebab duduk bilik berdua, aku cakap benda lah saya. Aku jenis suka menyembang dulu. Tapi macam mana kau boleh ambil kos kaunseling? Dulu ambil kaunseling tu sebab kononnya nak mengelak pada matematik. Tu je? Itu macam okey, kita belajar pasal orang kot. Kan? Lepas tu macam senang sikit kot kan. Engineering ada ni lah apa benda kan. Tak payah lukis-lukis benda kan. Rupanya ada, last sem tu jumpa sebab kena buat data kan. Belajar juga kan. Sebab ambil kaunseling tu asalnya memang sebab tu lah, nak lari pada subjek-subjek bernombor. Tu je sebab kau? Tapi okey, banyak lagi kos yang tak melibatkan nombor kan. Kenapa kau ambil kaunseling?
Oh, sekejap aku cerita lagi. Lepas aku habis SPM tu, aku ke UIS sebenarnya. Universiti Islam Selangor. Satu Okey. sem. Ambil komunikasi. Okey. Lepas tu aku duduk sana, aku rasa macam tak lego satu sem. Walaupun pointer okey 3.6. Lepas tu aku nak berhenti sebab masa tu jenis mak bapak aku ni dia tak suka aku belajar ada loan. So Okey. dia nak tanggung sendiri. So kita di sana hidup dengan duit belanja yang mak aku bagi. So macam kita segan tau nak minta selalu. Sampai akhirnya aku makan last kali tu hujung tu dah duit tu dah penghujung tu makan nasi kat pedal. Last lah. Pedal tu masa tu satu RM1 dapat 3. Beli RM2 makan dengan nasi dengan Hari-hari kuah. makan tu? Tak, di hujung-hujung lah. Di Hujung-hujung hujung-hujung duit belanja tu. Tapi Okey. masa duit pun dah habis, aku ingat cerita kelakar dia, aku pergi bilik member aku. Bilik aku dah tak ada makanan dah, Maggi pun habis. Aku pergi bilik member aku tu, nak minta Maggi. Okey. Rupanya dia pun baru nak keluar nak jumpa aku nak minta Maggi juga. Dia pun Dua-dua sama tak sangka nampak. ah. Sangkit mat. Dua-dua sangka. Sangkit. Maksudnya kau punya college ke universiti? Masa Universiti Islam Selangor. Masa tu quiz lah. Quiz. Masa tu quiz. Maksudnya kau masuk atas consider parents sponsor everything lah. Betul. Dia tak ada macam Ada zakat perak tu lah. Adalah. Tapi zakat perak untuk diploma setahun RM3,000 je. Oh, kos belajar tu berapa ribu? Mana mak, satu sem dah berapa ribu. Dia RM3,000 tu setahun. Okey. Memang tak lepas lah. Tapi waktu tu kau belajar dekat USAS sebelum tu? Tak, sebelum kuis dulu. Lepas tu aku berhenti. Okey. Aku kerja jadi cikgu sekejap. 6 bulan. Kini tahun depannya tu aku sambung USAS pula. Oh, faham. Okay, kenapa kau ambil dua-dua universiti ataupun college yang related dengan Islam? Adakah kau ada plan jadi ustaz ke? Family kau memang ustaz ke macam ni? Tak ada lah sebab kita nak ke universiti awam tak lepas. So nak pergi ke universiti swasta yang agak well known tapi tak mahal sangat lah. Sebab still mak bapak aku tak bagi aku ambil loan. PTPTN tak bagi. So kita cari yang mungkin harga yuran agak okey. Sebab USAS masa tu harga yuran dia flat rate. Satu sem RM1,325. Zaman kau dulu tu dia kuisas kan? Kuisas betul. Okey. Sebelum kuisas tu Kisda. Kolej Islam Darul Rizwan. Tempat sama? Tempat sama. So aku masuk dia naik taraf jadi kolej universiti. Aku keluar, aku last sem tu dia naik jadi universiti. So aku merasa 2 kali tukar status Transition tu lah. Oh, faham. So pergi sana dapat zakat. Okey sikit lah sebab yuran RM1,325. So just kena tambah sikit. Setahun? Murah. Lepas tu mak bapak aku bagi duit belanja lebih kurang sama juga seminggu berapa ringgit. Tapi murah lah sebab pay Kuala pula kan. Tak macam aku duduk kat KL dulu kan. Duduk kat Kuis tu. So lebih jimat lah. Aku pun balik setiap minggu. Faham. Tapi apa pendekatan family kau yang dia orang tak nak ambil loan? Memang tak mengamalkan loan ke ataupun memang study ni tak nak ambil loan ke macam mana? Satu mindset mak bapak aku ni benda yang tak payah buat loan, tak payah buat loan. Sebab diorang nak aku maksudnya masuk dalam pekerjaan nanti dalam keadaan yang aku tak perlu terbeban lah. Tapi alhamdulillah lah aku pun memang tak ada apa-apa loan lah. Cuma sekarang ni umur aku dah ada anak seorang, dah ada bini, baru aku buat loan kereta. Tu je? Sekarang ni baru lulus. Tapi kan apa kau punya POV tentang ada setengah parents yang walaupun dia mampu tapi dia nak pakai loan enggak hantar anak dia belajar. Macam parents kau memang dah tahu dah, okey aku tak nak anak aku ada loan. Tapi ada orang yang macam pakai je lah loan, faham tak? Faham. Kalau tanya aku, ya pendekatan tu beza lah. Ada mak ayah yang nak anak dia membesar dalam keadaan yang agak stable, so kau tak pening nak bayar loan. Ada mak ayah yang dia rasa dia nak anak dia merasa. So ada struggling, so kau tahu macam nak manage duit apa semua. Dia ada pros and cons lah. Sebab kalau nak kata consnya aku tak ada apa-apa loan ni, aku je susah nak buat loan lah. Sebab aku tak ada record kan. Kau pun tahu kan, umur dah 30 lebih. Tapi rekod clean, tak ada apa-apa langsung kan. So agak susah. Faham. Yelah kalau itu satu je lah dia punya. Kalau orang tu ada loan sikit, dia bayar loan tu cantik, dia adalah record. Ada record. Ni tak ada apa langsung. Apa pun tak ada. Okay, faham. So kau belajar kat USAS, lepas tu habis tu kerja kat KL lah. Tapi bukan course yang related dengan apa yang kau belajar? Tak ada. So masa aku first masuk tu aku kerja dengan NGO, Islamic NGO. Islamic ke? Tu aku cakap kau ada family ustaz ke? Tak boleh daripada Islam, tapi yalah family background family aku ni, mak ayah aku ni aku kata Islamik lah. Sebab aku pun sekolah agama daripada sekolah rendah sampai form 3. Tak mana? Gunung Hidayah. Sekolah Hidayah sampai form 3, form 4, form 5 baru Gunung Apat. Itu pun selepas aku moyong rayu kat mak bapak aku. Tolonglah aku nak merasa nak tengok benda lain kan.
Kan daripada JS1 hang bayang lah, daripada JS1 daripada umur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Tengok tempat yang sama. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah sebelah. Betul lah, So hidayah lah kacau kamu. lah, tepu tu kan. Aku nak rasa something yang new. Tapi Oh. pindah sekolah Gunung Apat tu. Tapi Gunung Apat tu mak aku cikgu kat situ. Oh ya. Mak aku cikgu kat situ. Walaupun dia orang ajar sekolah, consider sekolah yang awam lah, sekolah-sekolah yang bukan sekolah Islami, dia orang hantar nak sekolah Islami lah. Betul. Okey. Bagi aku kalau tanya tu mungkin memudahkan lah, tak payah nak takafar. Betul lah. So memudahkan lah, ambil hantar pagi, ambil petang. So parents kau dua-dua cikgu? Tak, bapak aku dia masa tu kat sekolah tu dia jaga koperasi sekolah. Oh, okey. Lepas jaga koperasi sekolah, dia jaga maintenance sekolah pula. Oh, okey. Dia ada jawatan tu, aku lupa. Kat sekolah ada jawatan tu kan? Maintenance something lah. Maintenance lah kan. Tapi kalau tanya bapak aku, dia kata pecah bina bangunan. Pecah bina bangunan? Pecah bina bangunan, dia maintenance macam kontraktor sekolah lah. Okey, maintenance lah. Ayat senada maintenance lah. Maintenance. Okey, so lepas tu kau sekolah ke belajar USAS, lepas tu kau kerja kat luar apa semua lah. So, kau memang tak nak, consider waktu kau belajar, consider student yang bagus gila ke, sederhana ke, memang teruk? Kalau kau tanya aku ni bukanlah orang kata akademik apa, achiever. Gifted? Bukanlah, aku bukan yang orang cerdik sangat. Okey. Tapi sekolah SPM aku teruk. Sekarang ni SPM aku keluar kan. SPM aku Okey. 1A je. Yang A tu pun subjek yang mak aku ajar, sains. Kau takut mak kau ke apa? Yang lain tu memang barai gila lah kan. So bila masuk belajar tu, baru aku jumpa sebenarnya cara belajar aku yang betul. Cara belajar aku bukan jenis yang kena ni lah tu nota lah apa benda kan. Rupanya bukan tu cara belajar aku. Cara belajar aku kena dengan orang. Aku ni sembang. So aku rasa aku ni OD, apa kita panggil apa? Orang yang OD kot, yang mendengar. Okey, Mendengar dan banyak soal capture jawab by lah. conversation lah. Kena conversation, sembang-sembang, baru aku senang tangkap sikit. So bila kat universiti baru aku dapat rentak aku lah. First sem tak jumpa rentak lagi. Masa tu point aku tu gila 2.5. Ui, aku tu gila. Padahal exam ni buat nota ni, buat color-color lah apa benda kan. Ikut cara mak aku. Aku kata, tak boleh go lah kan. Second sem tu member aku ni dia nak tolong aku belajar. So kita ada nota, ada buku nota tu. So aku akan soal jawab dengan dia. Okey, ni apa? Dia jawab. Dia tanya aku. So buat situ aku senang tangkap. So sem 2 tu point aku 3.49. Okey. Ui, koyak mat. Kau bayang 1 point lagi untuk dapat point dekan. Aduh. Lepas tu aku tanya senior, macam mana kan? Nak boleh kita panggil apa? Gosok lah. Boleh, bukan gosok. Gosok Bukan lah. recheck lah. Recheck. Kata boleh, tapi kebanyakannya point tu dia akan jatuh maka. Aku tak, alamak, jatuh ke 3.49 lagi takut. Tak apa, aku biar lalu. Okey. Ya, sem seterusnya 3.48, 3.4 something main kat situ lah. Okey lah. Sampailah aku merasa last sem tu aku merasa dekan lah. 3.8. Aku tu alhamdulillah. Berjaya lah dapat sekali orang kata Counselling. pencapaian akademik. Counselling Islam. Okey, kalau aku boleh share, counselling Islam ni apa kau belajar tu? Biasalah kita belajar counselling, kita belajar keadaan manusia, kita belajar memahami manusia, kita belajar macam mana nak berinteraksi. Lepas tu dia sama je macam counselling lain, cuma dia ada beberapa subjek yang pendekatan Islamik lah kita panggil. Doa-doa lah. Tak juga. Tak ada Tapi lah. dia lebih Apa yang pendekatan Islamik? spiritualnya dia berkaitankan jiwa dengan spiritual tu lah. Oh, menarik Maksudnya kau masih ingat lagi ke belajar ke ataupun tak? Secara spesifik kalau kau tanya aku tak ingat lah. Tapi kita amalkan dalam hidup lah. Okay. So, waktu kau belajar counselling, kau belajar tak pasal NLP? NLP ada dengar? Tapi itu tak bahaya lah topik ni. Sebenarnya NLP ni dia kalau kau tanya orang yang psikologis ni, dia menolak NLP. Oh, psikologis. Sebab dia aku tak tahu nak kata dia jatuh bawah studio psikologi ke macam mana. So dia bukan tak proven lah secara saintifik, secara klinikalnya. Oh ya? Sebab ada kalau kau baca psikologis dia orang menolak NLP. Psikologis yang purely psikologi. Yang memang belajar psikologi. Tapi kau tahu bahasa NLP tu? Tahu NLP. Memang kau ramai sebab geng-geng yang biasa jadi VC ni, jadi coaching ni kan biasa dia orang ambil NLP. Betul? NLP certified, NLP ni kan. So aku dulu hampir ambil. Tapi bila aku dah baca pendekatan okey tak apalah, aku biar. Maksudnya dia bertentangan dengan
sains Dia punya bukan teori ke bukan atau macam bertentangan. mana? Dia kalau kau tanya aku, yang aku baca tu dia tak tepat lah. Dia ada claim yang tak tepat. Contoh? Itu aku bukan pastilah. Oh. Sebab dia neuro apa neuro something lah. Neuro-linguistic program. So ada benda tu yang dia claim tapi sebenarnya secara saintifiknya tidak begitu. Mungkin dia twist sikit ke, aku pun pasti lama dah aku baca pasal NLP ni. Yelah, sebab macam kau counselling normally lah, betul lah kau cakap kan. Dia akan Ha. ambil course NLP tu lah untuk Ha. continue dia punya license ke apa Betul. semua kan. Oh, tapi ada kawan-kawan kau yang ambil? Ada je memang pergi. Okay. So kau mengambil pendekatan tak ambil pot lah benda tu? So aku kan dulu aku apa yang ambil. Okay. Apa yang ambil. Tapi lepas aku baca, aku ada member yang memang psikologis juga. So diorang pun menulis apa semua, aku dah baca apa semua. Okey, tak apalah. Diorang adalah Tinggalkan lah. psikologis lah. Psikologis ni apa job scope dia sebenarnya kalau kau bekerja? Psikologis, alamak aku tanya aku psikologis Aku pun kurang. Psikologis, dia ada yang klinikal, ada yang tak klinikal. Yang klinikal ni semaklum aku dia boleh prescribe ubat. Oh ya. Dia lepas tu kau boleh diagnose orang. Dia psikologis dengan psikiatris berbeza pula. Lain kan? Psikiatris ni doktor. Tapi yang dalam bidang psikologi. Oh macam tu. So diorang ni yang boleh sama tak boleh prescribe ubat apa semua, boleh diagnose kau apa semua tu lah. Faham. Okay. So maksudnya kau adalah skill memahami manusia? Aku tak katalah power sangat, tapi aku lebih memahami lah. Oh. So lebih faham. Kalau kau tanya aku, satu benda yang aku rasa aku berjaya amalkan ilmu aku tu, aku berjaya tarik adik aku supaya tak payah study kos agama. Oh ya? Sebab mak pak aku ni kan aku cakap dia Islamik. So kalau boleh dia nak anak-anak dia ni jadi ustaz ni kan, ustaz lah, ustazah. Lepas tu masa tu sebab aku dah belajar counselling, so aku cakap mak aku tak boleh macam tu kan. Dia akan menyebabkan anak ni burn out, depression. Sebab kita dah tahu, kita dah belajar kan. So bila kita dah ada, kita memang belajar benda tu, mak bapak senang sikit dengar. So aku cakap bapak aku kena buat dia punya apa ni, kita panggil ujian minat kerjaya. Ujian minat kerjaya. Tak tahu kau ada buat kot masa sekolah tu? Psikometrik lah kan? Psikometrik. Psikometrik. Betul Sama tu. Psikometrik ujian minat kerjaya sebelum kau masuk ke form 4 kot. So kau tahu minat kau kan. So aku buat tu masa adik aku form 3. Adik aku buat. Lepas tu aku tunjuk kat kau, ni line dia yang sepatutnya dia pergi. Lepas tu sekarang ni dia belajar benda yang dia minat lah. Alhamdulillah. Dan dia suka buat apa yang dia belajar tu lah. Sebab aku cakap perlu kita belajar benda kita minat sebab nanti kita akan kerja dalam bidang tu. Kan? Kita tak naklah belajar benda ni kerja benda lain. Kalau boleh kita nak elak benda tu kan. Tapi kalau kau boleh kerja dan belajar dan kerja dalam bidang yang sama, lagi best. Kau akan lebih perform lah kan. So maksudnya sebagai seorang yang ada pengalaman psikologis, apa tu counselling kan? Counselling. Bagi kau penting lah benda tu. Penting lah. Tapi dia jadi macam dalam silibus sekolah ke benda tu? Aku pun tak tahu. Dia tak silibus sekolah. Tapi ujian tu masa zaman aku tak ada kot. Tak ada? Aku ada. Masa zaman aku dah ada. Maksudnya kena buat benda tu. Dia bukanlah benda tu aku tak tahu wajib ke tak. Macam wajib lah. Supaya at least student, murid-murid ni boleh dapat gambaran dia nak ke mana sebenarnya. Dia saranan dia, bukannya maksudnya buat okey budak ni confirm boleh masuk kelas sains. Budak ni confirm boleh masuk kelas seni je. Tak. Tapi dia jadi saranan, jadi macam satu panduan lah untuk murid dengan mak ayah. Faham. So habis cerita kaunseling kau apa semua ni, dan lepas tu kau kerja KL lah. NGO apa semua tu lah. Kerja NGO Islamik. Lepas tu aku kerja dengan NGO bawah Kerajaan Negeri Selangor. Lepas tu aku cakap bosan lah kerja dengan NGO ni kan. Apa kau buat tu? Lepas tu aku banyak buat program. Counselling? Bukan counselling lah, event-event program-program apa ni, orang kata program rakyat lah. Buat gotong royong lah, buat apa ni, bukan demam darah lah. Maksudnya, yang bersifat komuniti lah. Kerja kau waktu tu, gaji kau dibayar oleh state lah? Masa tu bukanlah state pun. Maksudnya dia adalah company yang dapat projek kerajaan. Untuk run. Untuk run benda tu. Berapa lama kerja? Start kerja aku dulu, aku akan kerja satu tempat 2 tahun je. Max lah? Dekat yang NGO Islamik tu 2 tahun. Lepas tu dengan NGO bawah kerajaan negeri tu 2 tahun. Tu lah 2 tahun. Lepas tu aku kerja dengan publisher buku. Publisher buku Islamik sikit. Iman publication. Iman. So aku tu lah, aku tak boleh lari daripada Islamik juga. Boleh tak kerja dekat publisher buku? Nanti aku macam sebab aku ni cepat bosan, orang cepat bosan. Tu sebab aku akan tukar kerja.
supaya aku nak cuba something yang new kan. So company publisher buku tu aku masuk sebulan, wah aku kena transfer ke Oh, tu kau dah kahwin dah? Perak tu. Anak aku dah lahir dah. Okay. So bila diorang transfer, aku yalah masa tu gaji kakak dah sedap. Kau nak balik kerja Perak gaji macam tu, kalau gaji macam tu level dia adalah level manager lah. Okay. So Perak mana lepas mak gaji macam tu kan. Macam kau kerja dekat Iman Publisher tu, kau bahagian apa? Branding Azek. Oh, brand design Masa tu dah mula buat konten lah. Okay. Buat konten untuk company. Okay. Masa dekat NGO yang buat kerja negeri tu, hujung setahun pertama tu aku pegawai komiti, kita panggil pegawai pembangunan masyarakat. Setahun lepas tu aku kerja dengan unit media. Aku jadi pegawai media, lepas tu aku jadi ketua unit media. Okay, Iman Publication ni antara publisher yang top lah dekat Malaysia kan. So kau sebagai branding executive So sebenarnya apa yang kau buat? Masa tu tugasannya kau kena buat something yang untuk naikkan branding company lah. Content, tulis artikel, buat merchandise. Oh, tu branding punya part lah. Branding punya part. Masuk pesta buku. Pesta buku. Itu branding punya part ke ataupun itu lebih pada sale punya part lah. Sale punya part lah. Marketing punya untuk jual buku. Aku buat konten bukan untuk jual buku. Aku buat konten untuk naikkan image company lah. So mungkin tunjuk lifestyle sikit. Buat konten-konten office. Macam itulah. Tak sembang pasal buku lah. Okay. So apa measurement atau indicator yang kalau kita setiap bulan, kalau sales clear cut lah, berapa sale kau jual bulan ni, berapa sale kau dapat. Tapi kalau macam branding, apa measurement ni? Branding ni kalau kau tanya aku, ni soalan tu sama juga masa aku dapat ni CEO, interview dengan CEO tu. So dia tanya apa? Dia tanya aku soalan sama kau ni. Dia tanya aku, apa kayu ukur? Aku cakap, alamak apa berapa banyak merchandise terjual kot? Itu yang kita boleh ukur berdasarkan jumlah lah. Kan? Kalau branding kau kuat, berapa ramai beli kau punya merchandise. Okay. Lepas tu merchandise yang biasa next tu views lah. Views, engagement. Itu kalau yang orang kata KPI je lah. Okay. Oh, soalan aku sama macam CEO tanya Cuma tanya aku. Lepas tu aku ingat lagi aku pergi interview tu untuk Social Media Azek. Okay. Tiba-tiba first interview untuk Social Media Azek, dia ada 2 kali interview. First dengan manager, dengan HR, second dengan top management. Okay. So dengan top management tu baru aku tahu. Aku interview untuk diorang nak bahala ke branding Azek pula. Aku cakap, alamak. So aku goreng je lah. Kau tak expect pun position tu? Aku expect social media. Kau replace position ke ataupun macam mana? Replace kan? Aku tak ingat lah. New jawatan lah. Jawatan baru. Position baru Okay. Tu lepas tu PJJ. So aku PJJ. Elok sebulan aku kena aku transfer sini. So kita PJJ dekat setahun. Lepas tu aku pun orang kata episod yang sakit lah. Aku pun masa tu lah aku diagnose MDD, depression. Tapi main lah. Tahun bila? 2022. Okay, COVID 2020. Okay. So bila aku dah diagnose tu, terus aku cakap dengan company macam ni sebab aku dah tak boleh nak PJJ. Aku cakap aku dah tak sakit lah, kita sakit kan. Sebab antara yang trigger aku tu wife dengan anak aku sebab aku rasa bersalah. Aku tinggalkan wife dekat sini lah? Sini Siskandar. Okay. So aku simpan rasa bersalah. Aku biar anak aku wife aku jaga anak aku seorang-seorang. Lepas tu satu lagi bila kan aku jumpa weekend je anak aku ni. So sekali tu dia orang datang ni ATS, datang ke Iman, masa tu Iman ada warehouse sale. Anak datang tapi anak aku tak nak aku, dia nangis. Oh ya? Gila koyak amat sebagai seorang ayah. Kau bayang anak sebab kau memang jarang spend masa dengan dia. Yalah kita jumpa weekend je. So weekdays dia lebih 5 hari dengan mak dia. 2 hari tu baru nampak kita weekend. So aku cakap, koyak siut anak aku tak nak aku kan. Lepas tu aku tengok pula ada member aku yang mak ayah bapak dia PJJ juga. Biasanya hubungan dia tak apa nak sedap, tak apa nak ngam, tak apa nak rapat kan. So aku cakap tak boleh, aku tak boleh buat benda ni. So kau diagnose BDD? MDD. Major Depressive Disorder. Maksudnya kau dah label-label memang depressed lah? Aku memang depressed lah. Ini betul-betul lah, bukan claim tau. Kau pergi klinik? Aku memang pergi tu. Masa tu aku kan budak kaunseling. Okay. So masa tu kita tak aware aku dah ada simptom-simptom tu. Aku macam aku just burn out kot. Tapi nak kata simptom dah lama. Sejak daripada 2018 tu aku dah rasa aku macam jadi orang lain.
Aku dah tak suka bersosial, aku dah tak suka sembang orang. Aku dah suka, orang kata apa duduk dalam bilik gelap-gelap tu, balik office tutup lampu, tengok movie, tengok drama. Aku ulang benda tu setiap hari. Masa tu aku tak tahu. Benda tu dia lead tu, tapi betul lah, biasanya MDD ni dia ada dia punya stages dia untuk membawa ke situ lah. Okay. So maksudnya kalau orang tu ada habit yang suka main game, tengok movie sorang-sorang, tak suka social, dia adalah depression punya Kita bukan simptom. nak cakap tu, tapi antara simptom-simptom ni lah. Macam Oh aku, ya? bukan maksudnya dia pada kecil suka main game, sebab main game dia depression, bukan. Dia maksudnya kau bertukar jadi orang lain. Kau dah mula tak minat benda yang kau suka buat. Contohlah mungkin sebelum ni, macam aku sebelum ni, aku memang suka lepak jumpa member, nak borak kan. Bila aku burn out tu, aku dah tak suka nak sembang orang. Aku suka duduk sorang-sorang. Aku dah malas nak bersosial kan. Duduk bilik, tidur. Aku dah tak suka main game, aku tak suka dengar lagu. Okay. So kalau katakanlah kau punya MDD tu tak dirawat awal, apa possibility akan jadi kat kau? Kalau kau tanya aku, sebab aku punya ni doktor diagnose tu mild lah. Maksudnya dia 3 Tak teruk stages. lah. Mild first stages, betul dia mild, aku tak ingat yang tengah tu apa. Severe dengan apa dah, satu lagi aku tak ingat lah. So aku punya mild tu just kena pergi sesi terapi lah. So aku tak perlu makan ubat. Ubat ni sampai aku dah mula kena, kau dah mula buat benda yang membahayakan nyawa kau kan. Tapi tu lah, aku tak cerita semua benda kat doktor sebenarnya. Kita pun tak teringat nak campur semua benda tu. Sebab aku ingat doktor pernah tanya aku, dia pernah tak kau ada rasa nak cabut nyawa sendiri kan. Aku macam tak ada kot, sebab aku duk terbayangkan biasa mungkin potong ke, lompat bangunan ke apa kan. Cuma aku pernah selalu terfikir aku nak bawa kereta tu, aku nak langgar tiang, nak masuk gaung. Rupanya mula ingat benda tu normal, macam terfikir je kot. Rupanya benda tu itu adalah antara orang kata simptom-simptom. Kau dah mula ada thought untuk habiskan nyawa kau. Lepas tu aku macam, lah. Maksudnya orang yang bunuh diri tu sebenarnya dalam keadaan yang dia tak sedar yang dia ada benda tu. Kalau kau tanya aku, mungkin dia dah separuh sedar kot. Dia dah tak, Dia kau separuh tak boleh sedar. fikir, kau tak boleh fikir dah. Ya, tapi fikir logik kan. Tak tahulah kan. Tapi kalau ikutkan sebagai manusia, takkanlah kita nak simply nak buang nyawa kita macam tu kan. Betul, Maksudnya betul. mestilah kadang kita tak sedar ke apa Kita kan. Separuh sedar lah. separuh sedar, mungkin ada benda yang serabut sangat kan. Kau tak boleh fikir secara waras lah. Punca dia depress. Depress ni dia punya, orang kata hasil akhir. Dia ada banyak, tak semua sama dia pun benda trigger benda tu kan. Macam aku antara satu simptom lagi yang aku biasa tu, aku mandu, aku akan nangis tiba-tiba. Oh ya? Sebenarnya aku cakap apa hal lah. Aku tak faham. Bila aku jumpa doktor tu, bila balik tu pun aku connect the dot apa semua, aku pasang balik puzzle apa semua tu, aku cakap lah. Overthinking one of dia punya tu ke? Overthinking tak ada lah. Kan. So kalau kau tanya aku, first yang trigger aku tu sebenarnya arwah abang aku. Baru aku ingat kenapa aku menangis masa mandu tu. Sebab masa bila abang aku dia masuk ward, ICU. So lepas itu kita orang balik rumah, solat apa semua, polis datang. Polis cakap, dia call aku tak angkat. Ya, sebab masa tu kita orang nak solat maghrib. Polis cakap hospital minta panggil sebab abang aku yang nazak. Aku cakap, shoot, abang aku. So aku drive tu, aku ingat aku drive tu pada rumah aku, sampai depan JR tu, aku nangis. Aku dah tak boleh mandu lah, nangis kau-kau punya. Lepas tu aku macam, lah. Aku buat benda yang trigger aku. Inilah benda yang trigger aku sebenarnya. Sebab tu bila aku mandu seorang-seorang, kadang-kadang aku akan nangis tiba-tiba. Apa sebab? Dia kata tiba nangis. Aku akan tiba-tiba sedih, lepas tu nangis. Sampai sekarang? Sekarang okey lah. Alhamdulillah. Okey lah, Sebab waktu aku dah pergi terapi apa semua. Okey. Tapi terapi psikologi ke psikiatrik? Aku tak boleh jumpa psikiatris lah. Psikiatris ni kalau kau kena ambil ubat. Okey. So apa terapi yang dibuat? Macam aku ni, aku pergi beberapa kali. Dia ajar aku cara bernafas lah. Bila mungkin kita ada masa je, kita akan ada rasa sesak nafas, aku rasa macam gelabah kan. Bukan anxiety Itu antaranya, ada panic attack lah, ada anxiety lah kan. So dia ajar aku cara untuk bernafas untuk tenangkan diri. So aku cakap, okey, aku so macam mana cara tu? Antara cara dia ajar tu, dulu kita biasa apa? Tarik nafas ke mulut, tarik nafas ke hidung, tukar nafas ke mulut, tenang. Tu kira terapi Itu cara supaya kau nak kawal oksigen intake apa semua tu lah.
Tarik, tolak, tarik, tolak. Lepas tu, tarik, tolak tu sebab Allah. Sambil tu berzikir. Tu yang selit sikit tu. Elemen-elemen Islamik tu, yang spiritual tu. Itu first Oh. lah. Yang second, ini biasa orang-orang yang apa ni, ada mental punya problem ni, yang akan ajar. Orang kata butterfly hug kot. Butterfly hug ni kau buat macam ni, silang. Pejam mata kau tepuk. So kau rasa macam dipeluk sebenarnya. Oh. Tu antaranya lah. Lepas tu yang antara benda, itu antara step yang terapis tu ajar aku. Next, dia tanya aku biasa dengar lagu. Aku kata, aku dengar lagu. Kadang-kadang kan, aku dulu jauh KL Nalik. Dengar lagu macam mana? Aku tu, aku biasa sekarang dengar lagu-lagu galau lah. Kan? Masa tu kan tu Chill lagu-lagu kan galau kita kan. Lagu-lagu galau tengah naik. Lepas tu dia kata, stop dengar lagu-lagu galau. Chill. So lepas tu aku tak dengar lagu galau lah. Jadi dia kata dengar lah podcast ke, dengar lagu-lagu semangat-semangat sikit kan. Rupanya aku cakap, lah. Oh, tapi Dulu, masa aku zaman-zaman kau tu kan, okay. yang aku cakap JVC tu, weh, aku dengar lagu-lagu motivasi semua. Lagu apa? Lagu-lagu apa ni Pasal dulu? Tahir? Lagu-lagu Sia, lagu Pasal Tahir. Lagu Pasal Tahir. Gitu, tu kita cakap, rupanya lagu ni bagi efek kat pada kita punya Ya? emosi sebenarnya. Oh, maksudnya apa lagu yang kita consume menentukan kita punya energy, kita punya Kita punya motivation. mood. Sebenarnya aku cakap, tak ada kot. Tapi betul tak, fasa aku dengar galau ni, fasa yang aku depression lah. Aku baik dengar lagu-lagu galau. Jangan tunggu lama. Lagu Okay, galau. Dia galau kan? Lagu-lagu galau-galau kan, lagu-lagu sedih ni kan, lagu-lagu Okay. putus harapan dan putus cinta kan. Lepas tu memang aku stop tu. So Alhamdulillah. effective maksudnya walaupun nampak simple pernafasan, tapi benda tu efek pada kita punya Betul. cara fikir, emosi kan. Okay, faham. So berapa lama kau terapi tu? Aku jumpa dia berapa kali ya? Dalam 3-4 kali juga lah lebih kurang. 3-4 kali sesi. Oh, kejap. Maksudnya tak lama lah, bukanlah terlalu. Tak lama sangat sebab aku kan main dia. Lepas tu lepas aku depression tu, sambung balik. Lepas aku diagnose tu, aku berhenti iman. Aku kerja dengan satu company. Masa tu work from home. Aku work from home lah, company tu Gombak. Lepas tu bertukar-tukar kerja lah. Tukar-tukar ni, tukar. Lepas tu kerja dengan kat company PT baju kat SI. Okay. Lepas tu bermacam-macam lah. Waktu tu kau dah balik sini? Lepas aku balik dah. Last aku kerja KL tu, lepas iman tu, lepas tu ada satu company lagi. Tapi tu pun dah work from home. So aku ada dengan anak bini aku setiap hari. Kau bekerja sebagai? Masa tu digital marketer. Okay. Tu tukar lagi tu kata. Daripada branding tu aku tukar ke digital marketer pak. Okay. Digital marketer. Lepas tu company yang dekat SI tu, Siskandar tu pun digital marketer tak. Agensi lah? Kan. Masa tu company PT baju. Kau PT baju lah. Cuma job scope kau sebagai digital marketing Digital kan? marketer. So apa yang kau buat? Buat ads dengan buat content. Oh, tu memang aktiviti kau hari lah? Tu hari punya aktiviti lah. Okay, tapi kan sebelum kita nak masuk jenis kau sebagai seorang content creator kan, memang kau dah plan untuk ke situ ke, ataupun tiba-tiba jadi content creator tanpa kau niat ke, ataupun macam mana? Orang kata apa, komen punya skrip orang kata dia jadi tanpa sengaja lah. Okay. Kadang kita buat tu sebab minat je, suka-suka kan. Tapi akhirnya jadi, orang kata, jadi kejaya. Okay. So, lepas aku berhenti pada company Iman? PT baju tu, aku buat kerja ni lah, full time buat content. Lepas tu aku ada buka aku punya company sendiri kan. Lepas tu, ada company offer member aku, company media. Dia offer untuk tolong carry dia punya satu brand foodie ni. So aku berhenti actually sebenarnya seminggu sebelum kerja itu. Oh, baru lagi? Baru lagi. Okay. Sekarang dah full time content creator lah? Aku full time balik. Sebab lepas kerja tu, kan aku lebih kurang setahun lebih juga aku freelance. Buat konten lah, buat konten, jadi talent. Balik kampung raya kau nak cerita apa? Apa career kau? Career aku. Tapi diorang pun memang tahu aku buat konten. Okay, tahu lah. Tak, kalau katakan contoh kau kerja cikgu, orang tahu lah kerja cikgu. So nak cerita kat orang kampung macam mana? Career kau? Diorang tahu konten kita. Kau dah famous lah. Okay. Lama lah kau kerja dengan company foodie Foodie. Dia, kalau kau tengok, Port Local nama dia. Port Local. Port Local ni aku masuk tu nak 10 bulan lah. Lama tak? 10 bulan. Aku carry, aku tolong develop dia punya sistem, buat dia punya flow. Lepas tu aku... Position waktu tu? Masa tu video content creator. Masih lagi lah. Tapi aku nak tahu juga, waktu kau dekat company printing tu, kau carry nama company tu ke ataupun kau punya Akil Junaidi?
Masa aku buat dua-dua. Oh, dua-dua Sebab lah. masa tu kan bila kau dah kerja kat Perak, gaji confirm rendah. So kau nak kena Okay. cari side income. Masa tu aku buat content tu, peribadi aku tu, AKJ tu as part time lah. Side income lah orang kata. Side income. So, Memang plan untuk monetize lah, buat duit lah. Bukan macam kau just suka cerita, kau buat content. asalnya buat suka-suka dulu. Okay. Buat suka-suka, lepas tu tengok dah mula ada masuk job-job review kan. Aku cakap, boleh buat duit siut. Oh, Dulu aku mula okay. dengan 1,500 je weh. Buat apa? Kedai apa? Kedai makan ke? Dulu 1,500 ni ada produk lah. Produk, kata aku ingat. Follower kau berapa waktu tu? Masa tu tak sampai 10,000 pun. Oh. Tak sampai 10,000. Tak sampai 10,000. Tapi dapat job review Tu yang 1,500 tu. Okay. Kau letak Walaupun 1,500 follower tu? tak ramai, tapi view sedap. Tu yang diorang okey untuk masuk. Bagi job. Faham. So, kau okay lah 1,500? Aku cakap, satu video 1,500 okey lah. Keluar quotation tak? Masa tu belum ada lagi, belum ada proper lagi lah. 1,500 main 3 video dah berapa? 1,500, 4,500 aku tak nak dapat kan, 4,500. Itulah turning point kau untuk buat content. Secara berbayar lah monetize. Betul. Sampai akhirnya aku buat kerja review tu lebih daripada gaji kerja aku bulan tu pun. Start dari tu baru aku berani untuk berhenti kerja. So aku tengok, okey lah. Kan, aku buat ini pun buat lebih daripada gaji bulan aku. Kalau kau gaji-gajilah kan. Tapi kalau kau berhenti, apa yang secure kau dapat job next month? Strategi dia dulu, aku akan pastikan setiap bulan tu aku ada klien yang aku dah ikat berbulan-bulan. So ada yang uncit-uncit satu video. Ada klien yang aku sekarang ni pun aku memang dah ada 2-3 klien yang aku ikat bulan lah. So kau dah tahulah untuk berapa bulan ke depan ni duit tu dah ada. Okay. Aku tak main lah. betul. So yang lain ni just untuk tambah income lah. Okay. So yang klien yang 2-3 ni boleh lepas aku punya komitmen. Boleh hidup lah. Maksudnya kalau lebih daripada klien uncit-uncit ni untuk orang kata enjoy, cuti sikit. Sebenarnya yang secure income kau lah yang projek yang long term tu lah. Okay. Alright. So lepas tu kau berhentilah kerja printing. Printing. Dan kau beli hoodie. Lepas tahun lebih baru aku masuk Port Local nama dia. Maksudnya kau kosong lah waktu daripada berhenti printing tu sampai ke Port Local tu kosong setahun lebih. Oh, lama ke? Okay, faham. Lepas tahun lebih baru masuk company tu. Tapi sebab aku masuk tu pun sebab member aku yang offer. Aku tak cari kerja pun. Okay. Masa aku macam aku dah okey. Tapi kenapa aku terima offer member aku tu? Satu, aku nak belajar cara company media ni bekerja macam mana. Itu satu lah. Yang kedua sebab aku rasa aku dah pencen. Dah pencen lah? Sebab masa tu aku cakap kan aku ikat klien 2-3 klien. Aku akan datang shoot tempat dia sebulan sekali. Okay. So aku akan busy awal bulan je. Lepas tu akhirnya aku mengangut. Tak apa-apa lah? Tak apa. Tak ada cari job baru ke? Tak ada. Sebab masa aku nak cakap, okay aku dah cukup ni. Kan, aku ada duit belanja, dah ada. Maksudnya aku macam tak perlu aku nak cari lebih lah. Kan? Berapa yang kau cukup? Kalau boleh share waktu tu lah. Masa tu? Masa tu 3-4 dah cukup dah. Maksudnya ada simpanan sikit. Duduk pula Seri Iskandar. Duduk pula Seri Iskandar. Aku macam apa lagi aku nak kan. SM pukul 7 tidur lah. Cuma problem kenapa aku terima offer kerja tu kan. Kau yang hidup aku hari-hari, kau pernah dengar orang panggil slow living tak? Slow morning. Okay. Aku dah rasa slow morning tu. Beberapa bulan lah. Aku hantar anak aku sekolah, pergi taskar, lepas tu aku hantar wife aku kerja. Aku sampai rumah baru pukul 8 pagi. So aku sarapan dulu. Sampai baru 8.30. Baru setengah jam. Tengok movie dah pukul 10-11. Tidur pula. Tidur dulu aku cakap, siap aku dah macam orang tua pencin lah. Tapi kau okey je hidup macam tu kan? Maksudnya bukanlah depressed ke apa ke kan? Depressed. Cuma, yelah macam aku cakap lah. Sebab sebelum ni kan aku ni cepat bosan. Cakap dia. Aku kerja dengan orang pun bosan. Ni kau bayang aku duduk seorang-seorang. Tunggu wah anak aku balik petang. Baru aku rasa ada live sikit kan. Aku cakap tak boleh lah. Aku rasa hidup aku dah pencin awal sangat. So aku terima offer member aku tu. Baru aku rasa aku bekerja balik lah. Aku rasa aku dah busy balik. Dekat mana Sai? Company tu KL. Kini sebulan sekali aku akan turun KL untuk shoot. Tu je lah. Tapi tu pun tak busy sangat kan? Cuma tu sebab volume video dia banyak. So aku kena edit. So setiap hari tu aku ada kerja lah edit video.
berapa banyak video kena produce sebulan? Yang apa company tu? Ha, Lepas tu lebih kurang 20 lah. 20 video sebulan Ha. Okay. Yang ni soalan aku nak tanya kau lah. Sebagai seorang content creator, kau pernah tak facing fatigue? Weh, itu biasa weh. Biasa ah. Biasa, itu benda biasa. Kita Sebab tak ada yang mungkin dah ada plan jadi content creator tapi dia ingat oh okey jalan je lah kan. Tapi aku rasa mungkin kau boleh survive mungkin 2-3 bulan, lama-lama kau akan fatigue kan. betul. So fatigue untuk kau pernah jadi dalam benda tu? Aku ni setiap kali fatigue aku akan tukar konten. Okay. Kalau kau tahu, aku punya niche ni dah banyak kali bertukar lah. First Betul, aku aku mula dengan konten suami isteri. Lepas tu aku buat konten Cina celup, kau perasan? Lepas tu aku dah buat konten interview orang. Lepas tu aku buat konten sekarang ni yang lorat ni lah. Wah. Yang lorat ni aku rasa paling lama lah aku stay. Okay. Sebab aku rasa sebab aku banyak jumpa orang, aku banyak travelling, so aku tak static. Mungkin betul. Mungkin inilah kau punya winning content. Betul. Betul lah kan. Sebab orang susah nak cari yang jadi you. Kalau jumpa yang betul, jadi tu mungkin kau boleh last lama kan. Betul. Okay. So kau kau maintain lah 3,000, 4,000 sebulan. Kan dah kau okay duduk dekat SI kan. Masa tu lah. Then waktu tu kau maintain content apa Masa tu di hujung-hujung konten suami isteri. Okay. Hujung-hujung. Lepas tu aku berehat sekejap. Sebulan 2 bulan weh. Aku rehat. Sebulan 2 bulan tak buat konten. Lepas tu sorry. Sebelum aku tukar ke Cina celup tu, aku ada try beberapa konten lorat. Masa tu ada member aku, cerita dia macam mana aku boleh buat konten lorat ni. Ada member aku Kedah. Dulu ada masuk video yang rambut panjang tu. Dia datang air rumah aku. Dia orang Kedah. Aku memang suka ajuk dia. So aku kata, kita videokan kita punya drama ni boleh tak? Indirectly lah. So aku cakap kau tahu konten aku kebanyakan ni memang banyaknya dah buat Spontan. tu. Lepas tu aku cakap, kita boleh video kan benda ni. So video pergi juta, 3 juta, 4 juta aku tu. Pergi mat. 3 juta, 4 juta view. Itu masa tu first video dah aku cakap member aku. Boleh pergi ni member aku Suhail. Betul. Boleh pergi ni Suhail kan. Okay, tapi problem je masa tu sebab aku kenal dia je. So dia kat KL, aku kat sini. Aku macam mana pula aku nak tunggu dia kan. Lepas tu aku tak jumpa cara lagi. Lepas tu aku balik kepada aku tukar kepada konten Cina celup. Masa tu aku tak nampak dah. Step dia tu aku buat konten style POV. So aku pegang, dia tak tunjuk muka tapi suara lah. Masa tu aku ingat lagi, aku dengan bawa anak aku main dekat Kidzuna dekat Aeon. Kidzania kan? Kan? Dekat Kidzuna, tempat main budak kat dalam Aeon tu. Buat aku tengah scroll aku nampak ada konten Cina celup. Aku cakap kau. Terus cakap tak. Rakam, kita nak try lagu Mix Share. Apa. Juta juga. Aku kata, ada kena ni kan. Aku kata boleh pergi juga ni. Okay, tapi kan, sorry potong. Waktu tu kau buat husband and wife punya content kan. So, apa perception netizen bila kau buat husband and wife punya content? Aku pasang je content kau, tapi aku okey je, aku faham lah content creator. Tapi ada setengah orang yang mungkin pertama kali jumpa content-content husband and wife kan. Apa dia punya reaction? Aku rasa semua benda ni content kita pernah lalu. Kita terlalu ambil berat orang haters ni. Padahal kita ada 10,000 orang tengok. Yang tak suka tu mungkin 2-3 orang je. Kita ada berapa 9,000 lebih lagi yang suka. Orang tu stress tu. Aku cakap siut lah. Apa komen yang menyebabkan kau rasa macam depressed? Aku tak depressed lah. Tak mesti yang aku macam terkesan sikit. Macam seorang ada bini. Macam konten tu tak ada beria sangat pun. Dia just tunjuk drama kan. Lawak-lawak suami isteri kan. Aku cakap memang lah, aku seorang je ada bini macam ni. Betul kau ni kau react ni. Masa tu aku lawan. Sedang kita ni kaki melawan kan. Lepas tu lawan juga. Tapi akhirnya sebab benda kacau mental aku. Terkesan juga Terkesan juga masa awal lah. Tapi dah akhirnya aku cakap, dah suka tikau kan. Sebab sekarang orang kata kalau sekarang ni kalau ada orang kecam, dah ada orang backup. Orang ada fans lah. So dah ada bala-bala tentera yang akan mengecam dia. Tak apalah kau buat kerja korang. So aku senyum lah. Cuma kalau aku rasa aku bosan sangat, aku rasa aku nak mengasah otak aku berlawan, aku reply lah. Ya, maksudnya walaupun dia just a comment, tapi dia sebenarnya terkesan kepada mental health kan. Sebab kalau kau perasan baru-baru ni ada influencer yang viral kan, dia pakai cacat tattoo semua tu kan. Aku rasa itu lagi terkesan lah untuk dia kan. Aku terbayang macam mana sih. Memang semua macam lah. Confirm lah. Aku tak ada yang sokong dia kan. Dia cuma
mungkin ada yang memahami pada aspek kenapa dia di situ lah. Okay. Macam aku rasa aku faham je. Cuma kita tak Kau adalah faham tu kata dari segi maksudnya kau tahu ni marketing ke ataupun kau faham kan yang situasi dia? aku tak rasa mungkin situasi macam tu lah. Cuma problem dia hari tu aku gaduh kat track pasal benda tu. Aku agak benda ni. Okay. Aku kata korang tak tahu sebenarnya orang depression ni korang, sebab aku baca ada komen dia orang kata, oh betul ke depressed? Macam mana boleh buat video? Macam mana boleh pacak kamera? Macam mana boleh edit subtitle? Macam mana boleh edit lighting? Aku kata, korang ingat orang depressed ni dia duduk jadi keras batu je ke dalam bilik kan? Sebab dia ada yang aku tengok apa nama istilah dia, highly functional depression. Maksudnya masa dia depressed tu dia buat benda-benda yang tak masuk akal. Dia ada orang yang macam aku, bila kena depression tu aku menyendiri. Aku jadi beruang kan, hibernate apa semua kan. Jadi beruang? Orang kata hibernate lah. Okay. Beruang hibernate kan, duduk kan. So kata benda ni tak semua orang sama. Kau tak boleh expect semua orang sama. Dan kau track ayat tu lah. Lepas tu teruk juga aku kena. Kau kata kenapa menyokong tattoo? Aku cakap dalam ayat aku tu tak satu pun aku cakap aku menyokong tattoo. Aku je cakap korang jangan ingat orang depression ni dia jadi batu, tak boleh buat apa-apa, keras. Faham. Sebab aku cakap dalam masa aku depression tu aku still buat content. Faham. Tapi kan kalau katakanlah kau di tempat influencer yang viral sekarang ni kan, kau rasa apa condition kau waktu tu? Kalau kau di tempat dia sekarang. Apa condition aku? Maksudnya in term of emotion ke? Apa reaction kau? Kalau kau jadi dia, apa kau buat? Kalau aku jadi dia, orang kata, paling biasa orang kata pergi seek help lah. Jumpa orang seek help. Maksudnya kau pergi dapatkan bantuan, pergi terapi. Faham. Sebab orang kata setiap orang ni ada cara escapism dia. Cara untuk kau melepaskan stress. Apa yang terbuku. Tak semua sama kan. Macam kau mungkin cara kau lepaskan stress mungkin kau pergi berjalan ke mana kan. Macam aku kalau aku stress aku lagi suka duduk rumah. Tengok movie kan. Aku nak berehat kan. Dengan wife aku lain pula, lagi stress lagi dia nak keluar. Betul lah, lain orang. Lain cara. Lain cara kita orang kata bukan coping mechanism. Escapism. Welcome back untuk second punya session. Okay, tadi last kita ada borak pasal ni kan, pasal yang ada tak tourism panggil kau ke apa kan. Kalau katakanlah kan, one day lah tiba-tiba lah tourism negeri Perak panggil kau sebagai duta kan. Apa idea kau yang boleh bantu bagi ramai orang datang Perak? Soalan aku macam IB kan? Macam IB kan? Soalan macam kerajaan lah. Tapi kalau kau tanya aku, Perak ni kita unik. Kita ni macam negeri persinggahan tau. Daripada orang utara, contoh orang utara dia nak pergi ke selatan ataupun nak pergi ke KL kan. So mungkin dia nak singgah dulu kat Ipoh. Kalau kau tengok data berapa tahun lepas ke, kita pelancong datang ke Ipoh kan berapa juta, Mai. Kau tengok aja musim ni Ipoh tu tiba-tiba jam. Tiba-tiba kan. Kalau kau tanya aku pun tak tahu apa yang seronok sangat Ipoh tu kan. Kau rasa Ipoh best ke? Kalau kau tanya aku sebagai orang Ipoh best lah. Oh ya? Okey, seronok lah. Maksudnya kau nak makan banyak tempat makan. Kau nak tempat-tempat heritage sikit, kita ada pakai Ipoh. Kau nak sungai, kita ada banyak siapa-siapa kat Ipoh tu. Bukan macam KL. Aku pernah duduk KL tu kan. Kau nak pergi sungai kat KL tu, Sungai Kelang. kau duduk Sungai Kelang tak boleh mandi. Okay. Kau pergi sungai, biasa orang pergi Sungai Congkak lah. Sungai Congkak kira best lah tempat dia. Bukan sebab best, sebab tak ada option? orang Selangor ramai, sungai tu tak banyak sangat. So bila kau pergi tu Mat, sungai tu kalau kau tanya aku boleh jadi suam. Sebab ramai. Kencing ke bila apa? kau ramai, bukan sebab kau ramai duduk dalam air tu. So kau tak boleh berenang. Kau duduk situ. Ramai gila. Sungai Congkak Sungai Congkak itu antara tempat biasa lah orang pergi. Betul, ada Sungai Pisang lah apa benda kan. Tapi kau pergi Ipoh ni, kita ada bersepah sungai. Cepor, Latau Cepor, lepas tu Lubuk Timah, lepas tu ada apa lagi dekat Meru tu, kita ada bersepah sungai. Faham. So, kalau kau sebagai duta untuk negeri Perak, apa yang kau akan buat? Aku duta tourism. Kalau kau tanya aku kan, aku ni lebih kepada nak tolong. Kalau kau tanya aku ada sembang dengan band solo lah. Kita nak buat satu inisiatif nak wujudkan macam eko pelancongan something. Eko pelancongan ke ataupun orang kata kat KL dia dah ada budaya satu style yang kau duduk bermalam,
dia bukanlah macam stay, aku tak ingat homestay ke homestay Staycation. something. Lebih kurang lah. Cuma Okay. dia provide sewa homestay, dia provide makanan kasih kampung. Lepas tu dia provide juga aktiviti. So ada aktiviti mainan kampung ke, lepas tu ada persembahan budaya, ada benda macam tu. Kalau kau tanya aku minat macam tu. So dalam masa yang sama kau dapat promosikan orang kata apa, tradisi-tradisi Perak kan, mungkin makanan orang Perak ataupun amalan-amalan orang Perak, busana Perak ke apa ke kan. So orang dapat bercuti kat Perak ni dalam masa yang sama dia boleh experience tau apa yang benda ni Perak lah, makanan orang Perak, budaya Okay, Perak, contoh culture Perak. apa yang kau rasa itu menandakan tu Perak? Based on kau punya experience as a content creator lah. Yalah, kalau kita ada kuih-kuih muih kita lah. Contoh? Kuih apa kuih muih? Okay, Kuih kita. okay. Kalau kat botol tu ada satu kuih tu aku lupa, tapi rupa dia macam badak berendam lah. Tapi dia cuma ada dekat botol je. Itu antara makanan lah. Lepas tu kita ada Kau rasa dekat Perak ni apa dia punya ikonik lah? rendang tuk lah kot biasanya. Cuma dia tak sebesar macam orang kata Pahang, orang mesti makan ikan tempoyak. Ikan tempoyak kan. Cuma itulah mungkin kita kurang mengangkat kita punya makanan kita pasal tempoyak kan. Pendapat kau, gulai tempoyak ni Pahang punya ke Perak punya? Sensitif. Kalau kau tanya aku kan, ini kita sembang pasal Perak dengan Pahang. Perak dengan Pahang, kalau kau tengok balik dia punya perkataan logat dia tak ada banyak persamaan tau. Oh ya? Pahang macam mana? Dia ada dia ada kat koma-koma dia, sungai, dia orang sebut juga macam tu. Oh, sungai. Dia ada perkataan kita yang banyak sama dengan dia orang tau. Aku tak pastilah ni ada orang gebang aku apa, tapi Sungai Perak ni dia bersambung dengan Sungai Pahang. Aku bukan pasti betul tak betul lah. Tapi kalau kau tanya aku pernah sembang dengan peternak patin kat parit, kat botol tu. Memang biasa orang Pahang yang jual ikan patin tu dia akan ambil supply dari sini. Satu mungkin supply rasanya tak cukup. Supply rasanya tak cukup lah. Ini kalau aku tanya kenapa dia ambil sini jauh. Dia kata biasanya supply dia orang dah habis, dia orang ambil dari sini letak kat sana. Tapi kalau kau tanya aku tak pasti asal mana, tapi kita mungkin berkongsi budaya yang sama lah. Sebab kita mungkin daripada satu jajaran yang lebih kurang sungai kan. Tapi beza rasa kita punya tempoyak dengan orang punya tempoyak. Beza kalau kau rasa kan. Sebab ikonik Pahang gulai tempoyak kan. Patin tempoyak. Cuma kalau aku minat tempoyak. Aku minat apa-apa je yang berkaitan dengan durian. Sebab tempoyak ni, kalau tempoyak Perak, patin tempoyak Perak lah, aku kurang minat sikit. Sebab dia satu dia cair. Yang kedua macam opah aku dia selalu letak apa nama ni? Toge tua. Dia besar tu kan. Aku tak apa makan toge. Lepas tu satu lagi aku pun tak minat. Aku cakap apa hal kau tak toge tempoyak kan. Kalau tempoyak Pahang ni kan pekat. Ada masam dia. Likat kan. Aku minat yang macam tu. Yang patin tempoyak Perak aku kurang sikit. Faham. Tapi sama tempoyak itu aku tak tahu. Aku apa-apa je macam kau kata apa-apa yang berkaitan durian aku boleh tiba. Faham. Okay, kau sebagai seorang content creator kan, macam pendapat kau, penting ke SME ni, bisnes kecil ni gunakan servis content creator ni untuk iklan dia orang punya bisnes? Kalau kau tanya aku dia bergantung kepada kekuatan kau, kesediaan kau untuk menerima trafik masuk. Yang kedua kekuatan duit kau lah. Kau punya cash flow. Sebab kita tahu kau nak panggil influencer ke panggil KOL ni bajet besar. Diorang 10,000. Kalau 50 tu pelik lah. 50 tu maksudnya mungkin dia bukan KOL lah. Mungkin dia just content creator lah. Belum sampai level influencer kan. Aku rasa penting. Cuma jangan jadikan dia first sumber marketing kau. Kau kena buat tu je kau nak ambil sebagai kesudahan. Sebab modal besar amat kalau kau nak ambil influencer dia manjang kan. So kalau kau tanya aku, kedai pun kena buat marketing juga. Tapi paling penting adalah kau target pada lokal punya ni lah. Sebab contoh kalau kau SME makanan kan. Contoh kau jual nasi goreng ke ataupun tom yum kan. Takkan kau nak hak orang jauh datang. Orang jauh takkan datang hari-hari. Akhirnya kalau contohlah kau duduk kat taman, Taman Jati. Kau mestilah kalau paling boleh kau nak orang Taman Jati datang situ kan. Makan setiap hari. Sebab kau nak sustain ni, kau nak kena duit masuk setiap hari.
Kau tak nak orang luar jatuh, orang luar datang selalu. Orang luar datang pun mungkin weekend. Mungkin daripada negeri lain kan, datang weekend. Jangan jadikan benda tu yang utama. Kau kata aku lah. Tadi kau cerita pasal content creator dengan influencer kan. Sebenarnya apa beza content creator dengan influencer? Kalau tanya aku, content creator ni orang yang buat content lah. Okay. Influencer ni, kau dah sampai satu level yang kau boleh mempengaruhi orang. Contohnya macam Kabir Amin kan. Lepas tu level-level Dato' Ali Shukri. Jual batu. Jual batu boleh, jual rumput boleh. Semua benda boleh jual. Padahal benda tu kau rasa macam tak berguna pun kan. Aku boleh jual batu tapi orang tak beli batu. Kenapa? Sebab dia ada kekuatan untuk influence orang tu. Kalau kau tanya aku apa beza influencer, ialah dia punya bahasa mudah aja adalah So dia boleh influence orang lain lah. Kau pastikan kau boleh influence orang. Contoh kau buat video pasal kedai orang tu kan. Orang tu boleh datang. Itu influencer. Walaupun benda kecil-kecil lah. Betul. KOL tu pula dia key Opinion leaders. Lebih kurang lah macam influencer kan. Tapi kalau kau tak boleh influence orang lain, orang lain tak boleh pegang pendapat kau. So jangan guna term tu. Kalau kau tanya aku pun tak berani nak guna lagi term KOL dengan influencer ni. Aku pun guna content creator je. Malu lah nak mengaku. Kita pun tak tahu entah orang influence ke tak dengan apa yang kita buat kan. Faham. So depends on, walaupun semua orang boleh buat content, tapi how big impact dia dekat dalam masyarakat menentukan itu content creator ataupun influencer lah. Faham? Baru-baru ni bukan baru-baru sangat lah, kau pernah dipanggil oleh Pak Mat Western sebagai dia punya content creator kan. So apa perasaan kau dipanggil oleh Pak Mat Western? Kalau kau tak tahu lah, Pak Mat ni kan dia macam satu orang kata benchmark. Kalau kau dipanggil tu kau macam power gila kan. Maksudnya sebab kau berada dalam dalam radar Pak Mat. So manager aku cakap Pak Mat ada, sebab dia orang buat tour kat Ipoh tu, kat Bulatan Meru tu. Dia kata Pak Mat PM ni tanya kan harga. Aku kata bagi harga berapa pun pastikan kita close. Saya tak kisah murah ke mahal, yang penting saya nak juga Pak Mat ni. Sebab dia dapat kan kita punya profile cantik kan. Orang macam gila Pak Mat pun panggil dia ni kan. So kalau kau tanya aku, bila Pak Mat panggil tu, aku berjaya collect dengan diorang tu, dia macam orang kata satu achievement lah. Kalau kau tanya aku. Sebab kita nak kalau kau tanya aku, kerjaya aku ni, aku bukan dah nak fikir duit sangat. Aku nak step up aku punya game tu. Maksudnya, kau takkan selamanya kau nak buat video orang kedai makan je. Kau nak step up pula, kau nak main brand besar sikit. Lepas tu kau nak main dengan orang yang terkenal sikit. Macam TV ke apa kan. So macam kau terkejut lah tiba-tiba macam Pak Mat PM. Aku kata aku dengar ada dia atas Ipoh tu, aku kata tak panggil kan. So aku cakap tak panggil kan. Member aku dah cakap dia kena panggil kan. So bila manager aku cakap tu masuk, aku kata close macam mana pun. Yang kelakar dia satu video. Kita ni tunjuk kesungguhan. Supaya dia panggil lagi, kononnya mungkin ke Penang tu kan. Aku buat 4 video terus. Tapi video tu semua perform lah, alhamdulillah. So kau dah cakap tadi lah pasal aku ni bukan kira pasal duit sangat kan, just ada market semua kan. Adakah payment tu tak menepati expectation kau ke macam mana? Yang mana? Pak Western? Tak, masa tu Pak Mat masuk tu, biasalah orang masuk ni dia akan tanya rate berapa. Dekat lah. So biasanya bila meja aku masuk ni, biasanya aku akan tanya berapa bajet dia orang bagi. Yang ni aku tak tanya bajet, aku kata close macam mana pun. Dia rate berapa pun kita ambil. Dan kau okey lah dengan range harga semua tu? Sebab Pak Mat, style Pak Mat ni, kalau kau tanya aku lah, member aku pun, dia bila dia nak orang tu, dia akan ambil juga harga berapa pun. Tak kisah? Dia nak tahu harga berapa je. Dia tak fight harga kau. Dia tak fight harga aku. So aku letak harga tu kan. Lepas tu dia okey lah? Dia okey. Aku cakap sepatutnya aku tekan lebih sikit. So aku cakap Tapi lepas daripada Pak Mat Western panggil kau, ada tak macam tiba-tiba brand-brand lain panggil? Maksudnya impact daripada Pak Mat Western panggil tu? Aku tak pasti sebab job memang banyak. Masuk je. Cuma bila style aku, bila aku dah ada satu instrument tu, aku akan naik harga. Sebab aku, yelah macam orang buat bisnes ni, kau takkan nak harga macam tu je kan. So kau nak kena ada satu, orang kata satu kayu ukur yang untuk connect ke harga. Macam aku, macam sebelum ni, style lama aku, bila followers aku naik 10,000, aku akan naik harga 100. Cuma macam sekarang ni, bila aku naik follower, aku akan naik juga. Tapi bila aku dah step up aku punya game, maksudnya aku dah achieve macam
kliennya lebih besar, aku akan naik harga sikit lagi. Tapi macam tu lah. Tapi bergantung juga kepada aku tengok performa video aku. Kalau masa tu mungkin minggu tu video aku semua tak apa sedap, aku kurang sikit harga. Kalau video aku tengah sedap, aku naik harga. Okay, faham. Tapi apa sebab Pak Mat panggil kau lah? Kau rasa lah? Aku tak pasti lah. Kenapa Kau rasa lah? Sebab mungkin aku ada POV aku. Macam aku rasa Pak Mat panggil kau sebab local punya content creator. Betul. Sebab diorang buat road tour. Okay, kalau tanya tu sebab diorang kan buat road tour negeri-negeri. So buat kat Perak, contoh buat Perak, dia akan panggil kereta-kereta yang tak semestinya kat Perak, tapi yang berkaitan Perak. Contoh ada seorang lagi content creator yang buat kembang-kembang tu, Imran nama dia. Ni KL kan? Dia duduk KL. Bukan orang Perak pun. Orang Johor. Oh ya? Orang Johor. Tapi dia suka berkawan dengan orang macam negeri. Sampai dia boleh adapt lorat orang tu. Power dia. Pengalaman kau deal dengan Pak Mat Western, senang ke? Susah ke? Aku deal tak, sebab manager aku yang deal. Manager kau yang deal. Tapi senang je. Sebab diorang nak tahu harga. Tu diorang terus buat payment. Keluar invoice, buat payment. Datang shoot, settle. Oh tu je. Sebab satu aku nak share lah pasal Pak Mat ni kan. Kalau kau tengok macam mana video diorang ni, kau tengok banyak kan. Setiap hari berbijik-bijik lah konten keluar kan. Sebab aku tengok kepala marketing dia tu, dia ada clear direction. Kau jumpa dengan orang Aku jumpa. tu? Oh ya? Aku bukan jumpa dia punya kereta dulu. Content creator tu dia sama, dia pelakon je. Okay. So aku jumpa dia punya manager tu, dia cerita pasal aku. Saya dah study awak lama, Pak. Dia tengok aku daripada Laki content. perempuan? Laki. Menarik. Aku tak pasti anak Pak Mat ke macam mana kan. Tapi aku rasa anak Pak Mat kot. Muka Pak Mat. Pak Mat. Tak tahu kan. Tapi dia kata Pak Mat ada hari tu. Cuma dia tak beritahu yang mana. So dia study tau. Dia cerita macam aku, okay, saya tengok konten awak macam ni, so saya cadangkan awak pair dengan dia ni. Dia tak randomly dia bagi content creator dia tau. Dia akan pair kau dengan dia sebab dia tengok ada story yang dia boleh go. Macam story aku dengan dia. Kenapa aku buat dengan Icha tu? Sebab dia nak bawa story aku orang Cina. Tak muka kau boleh lebih kurang sama kan? Tu orang kata adik-beradik kan. Tu yang dia pairkan dengan Icha tu. Sebab side diorang buat story aku Senang dengan tak orang Cina. Senang tak bekerja dengan orang yang consider top lah? Macam diorang tu. Kalau kau tanya aku, dia top tu sebab dia well organised lah. Dia well structured. Itu sebab dia top. So kau seronok kerja dengan orang macam tu. Dia well structured, dia well organised. Senang lah. Oh ya? Kini kau tak payah nak pening-pening dah. Dia dah ada clear direction dah. Okay, kau sepatutnya buat macam ni. Awak buat macam ni, awak buat macam ni. Oh, maksudnya sebelum tu kau ada sesi briefing lah? Sebelum shoot. Kau Icha dengan kau sekali briefing? Mula briefing dengan dia dulu. Okay. Lepas tu baru dia panggil Icha datang. Okay, nanti awak buat ni. Okay. Aku kata, power siap, patut lah. Patut dah marketing power kan? Orang menjadi diri. Maksudnya dia punya leader pun, kepala dia pun dah power. So maksudnya, yelah, kita tengok orang tu dekat social media macam tu kan. Tapi kalau katakanlah waktu kerja punya situation, macam mana kau punya deal tu? Maksudnya kau segan-segan ke? Ataupun kau macam okay jalan je lah macam ni? Awal tu biasa kita mesti segan kan. Kita masa tu follower berapa? Masa tu follower aku dah tak sampai 100 lagi. 90 lebih kot. Member tu dah terkenal, tu Malaysia kenal dia kan. Tapi dia steady je kan. So biasa itu functionnya briefing tu supaya kau break the ice dulu. So kau boleh beritahu dia, okay, nanti saya video sini nanti awak buat macam ni. Dia bilang okay. Macam tu lah. Penting kan untuk break the ice dulu. Supaya sebab video aku kan video komedi. So komedi kan banyak punchline. So kau tak boleh keras kan. So kenalah rancang sikit. Tapi personally kau rasa kau lawak? tak lah, aku tak jaga soalan ni. Tak sengaja kan. Dia tahu aku memang fun. Okay. Aku kelakar ke tak? Kalau kau tanya aku, sebab video tu pergi kelakar. Okay. Dan aku, kalau orang tanya aku kan, orang kata, abang memang sama macam dengan video lah. Aku cakap, itu memang karakter aku. Aku tak berlakon. Okay. Macam mana kau tengok aku dalam video, macam tu aku dalam real life. Aku memang buat lawak-lawak macam tu. Okay. Dan pada aku best dulu kan aku cerita lah. Aku pernah mengajar sekolah sekejap 6 bulan. Okay. Tu kan. So anak-anak murid aku ni dia selalu tanya. So dia panggil Mu'alim lah. Mu'alim kan cikgu. Mu'alim, kenapa Mu'alim tak masuk Mahadul Lawak lah? Aku macam, buat apa kan?
Tu aku macam bila dah besar macam So maksudnya karakter kau dekat dalam video dengan luar sama lah. sama. Cuma ada masanya lah. Kau takkanlah nampak aku seorang-seorang. Abang ni macam tak kelakar je. Tak, Kau tengok sebab- aku seorang Mat. Tak serius sebab macam ni tau. Aku punya POV, ada orang yang dia ada setengah influencer ataupun content creator, karakter dalam into the scene lain, luar lain dan orang approach dekat luar macam dalam content. So dia tak selesa benda tu. Faham tak? Kan kau faham? Aku faham maksud aku kan? Aku pernah je maksudnya orang kata kadang pernah ada bukan nak kata fans, maksudnya aku jumpa orang yang kenal Okay. tapi dia buat macam kenal lama aku. Kita pelik lah macam. Siapa ni? Aku faham kau boleh je nak faham. buat macam aku dalam video kan, tapi dalam video tu kawan aku. Aku tak pernah tengok muka kau ni. Kan? Pernah je tapi awkward lah. So macam kau pelik lah kan? Tapi kebanyakannya aku punya audience ni sopan-sopan je sebab audience aku kebanyakannya orang kata orang bekerja dan ke atas, umur 20-an ke 40-an. Matang sikit lah. Matang. So tak ada yang huara sangat. Pernah ada lah aku tengok seorang brother ni. Dulu kalau kau pasang video aku hujung tu, aku ada yang aku letak kata-kata aku yang muka kelakar tu, yang aku siasah dulu. Hujung lah. Siasah tak? Kau pasang tak ada dah benda tu? Aku pasal sekarang yang follow kan. Aku tak ada benda tu. Sebab apa? Aku trauma benda tu. Sebab? Bukan trauma. Aku pernah pergi Aeon 19. Ada seorang pakcik ni. Siasah! Serius lah? Alamak. Aku tak boleh. Kau dengan family apa tu? Aku dengan anak bini aku lah. Okay. Alamak. Siasah. Aduh. Tak. Aku ingat content creator pernah cerita benda lah, influencer apa semua dia cakap orang bawa tagline tu dekat luar. Aku ingat benda tu macam iya ke kan? Rupanya betul sebab aku tak pastilah. Mungkin aku punya tagline tu dia ikonik. So orang lebih senang ingat tu daripada nama aku. Kenapa aku buang? Satu sebab aku nak orang kenal nama aku. So dulu hidup aku ni aku banyak benchmark. Selagi orang tak jumpa aku, tak sebut nama aku rasa aku belum cukup berjaya kan. Faham. Kalau orang panggil aku abang yang buat ni kan, aku rasa macam aku tak cukup. Belum cukup orang kata bekerja keras lagi kan. Faham. Cuma sekarang ni orang dah mula sebut nama aku kerja aku macam okey alhamdulillah. Okay, dah kena masuk kerja kau menjadilah. Maksudnya orang kenal nama aku lah. Yelah sebab siapa tak silap aku siapa yang tak matang tu kau. Mak Never Zero. Dia kata sampai kat luar orang cakap macam tu kan. Sedang budak lagi cakap macam tu dekat dia rasa macam aku lagi tua. Yelah tu aku cakap ada influencer karakter dia dekat dalam lain. So sebagai netizen kita tak boleh respect orang tu tadi mungkin kau kata kau sama, orang lain mungkin tak kan. Ada orang memang dia buat lakonan. Lepas tu ada orang yang jenis kalau kau tengok dia buat konten bercakap, dia boleh bercakap macam tu sebab dia seorang. Itu yang paling ramai orang kata dekat dalam video boleh bercakap panjang kan, gelak-gelak. Tapi depan tak boleh pun. Punya introvert. Sebab kau cakap seorang, kau tak ada orang lain. Mungkin kau shoot yang bilik ataupun rumah kan. Kau cakap dengan muka kau seorang je. Kau boleh lah buat kelakar macam tu kan, cakap-cakap ke bagi-bagi ayat sikit kan. Tapi bila jumpa orang lain, takkan kau cakap macam tu kan. So ramai kat orang kata sombong lah apa semua. Bukan sebab sombong, tapi sebab kau lagi macam mana? tapi sebab yalah, ada content creator orang kata ada yang introvert, ada yang extrovert. Macam aku ambivert. Tengah-tengah. Aku ikut masa. Ada masa aku letih sangat kan. Aku macam tu muka aku kan. Sebab aku satu lagi benda aku perasan kan. Bila aku dah pergi satu tempat, lepas tu bila aku dah balik ada orang komen. Bang, saya nampak abang kat sini. Lepas aku macam, kenapa tak tegur? Muka abang macam garang lah. Sejak tu aku keluar aku aku kena kau rasa macam kau ni macam garang ke, macam tak boleh cakap ke kan. Lepas tu berjambang kan. Muka aku berjalan biasa kan macam ni. Sejak tu aku keluar aku akan cuba. Aku akan cuba macam tu. Lepas tu aku pakai ada orang tengok aku kan. Macam ni lah. Kata sebenarnya aku tengok. Okay, tapi apa yang kau dah achieve sekarang ni, kau dah collab dengan agensi kan? Ke kau bekerja dengan agensi ke? Bukan bekerja agensi, maksudnya diuruskan oleh agensi. Diuruskan dimanagkan by agensi lah. Faham? Tapi yelah, kau sebagai seorang content creator yang bebas berkarya, tu suka hati kau nak tak aga apa kan. Kenapa kau pilih untuk join agensi lah? Kalau kau tanya aku, jenis aku sebelum aku buat something aku akan research dulu. So
aku memang dah lama dah terfikir tak ada ke agensi nak ambil aku ni maksudnya jadikan diorang punya Talent ada lah. management diorang. Betul aku macam bila dia masuk aku research dulu, aku tengok diorang ni siapa kereta-kereta diorang. Dan aku tengok kereta-kereta diorang ni power. Kalau kau boleh, aku tak sure kau nak mention ke tak lah, tapi satu nama yang kalau orang petik orang kenal kereta dia. Arif Yong. Arif Yong. Dia banyak konten apa ni? Boleh orang Inggeris. Oh, okey. Yang right? Oh, itu. Okey. Betul ke itu? Betul kan? Betul, seorang lagi Sonic Webs. Sonic Web yang mana? Sonic Web yang dia selalu impersonate Syed Saddiq. Okey. Oh, dia juga kan? Tu antaranya. So aku tu Tak lah. konten kereta besar-besar ni kan. Dan aku tengok list klien diorang besar-besar. So aku cakap lah, kita tak nak buat benda yang sama dengan ditakut yang sama bertahun-tahun. So kita nak, kalau jenis aku ni aku target tahun ni aku nak macam ni, tahun ni aku nak macam ni. So aku dah ada, bukan nak kata clear direction, maksudnya aku nak pastikan hidup aku ni ada upgrade selalu kan. So macam ni aku dah banyak main kedai-kedai. So aku nak step up lagi, nak main brand besar pula. Nak main brand yang international pula. So aku tengok agensi ni dia ada benda tu. Okay. So brand-brand besar ni dia orang takkan approach kau direct. Sebab dia malas nak pening. Dia brand dah besar. So dia ambil agensi. So biar agensi yang pening kepala. Faham. So aku tengok okay. So tapi kalau in term of duit lagi kurang lah. Kalau each deal tu, setiap deal. Kalau kau tanya aku, bila kita masuk agensi ni rate kita akan makin naik lah sebab diorang pun dah ada fee something kan. Cuma volume tak banyak tapi margin dia besar. Oh macam tu Sebab dengan harga yang sekarang ni, dengan harga yang aku bagi kat diorang tu, termasuk fee semua tu, dia akan mungkin sekali ke 2 ganda lah lebih kurang. Oh banyak. Daripada rate sekarang ni. Tapi kau akan dapat duit lebih banyak tapi dengan jumlah klien lebih kurang. Ataupun mungkin nanti dia lebih kurang je. Oh, faham. Tapi kan, kau rasa berapa ramai content creator yang fikir macam kau? Tak pasti lah, tapi aku rasa ramai je. Aku je kawan-kawan aku. Diorang semua ada mindset yang sama. Kita takkan kita nak buat konten ni sampai 10 tahun. Kita mesti nak buat benda lain lepas tu. Tapi kan, sorry potong sebab otak aku tengah berjalan soalan ni. Based on kau punya experience, kau rasa jadi content creator ni ada masa depan ni? Ada masa depan kalau kau ada direction untuk orang kata kau nampak clear lah kau nak ke mana lepas tu. Maksudnya macam aku cakap dia lah, kita kena ingat kita ni akan basi. Kita buat konten kan. Macam artis lah, artis ni dia tak akan selamanya, kau tak akan berlakon sampai 40-50 tahun. Mungkin ada, tapi sikit lah. Kan. So sama macam content creator ni lagi banyak pada artis. Ya, dia open lah semua orang boleh jadi boleh content creator. So kita setiap hari akan ada new competitor tau. Dan orang nak something yang lebih fresh setiap hari kan. So kita takkan selamanya relevan lah. Tapi kan kalau aku boleh tahu kan, kau cakap pasal artis tadi kan. Kita dah sembang tadi kan. So kita continue soalan lain. Ya, maksudnya kau pernah berlakon artis kan? Best tak? Maksudnya dia orang profesional, artis profesional. Betul. Sebab kalau kau tanya aku, content creator ni kita marhain kan. Betul. So apa kau punya experience deal dengan artis ni? Kalau kau tanya aku best lah. Best sebab aku macam aku cakap tadi lah, aku bukanlah target sangat pun. Maksudnya kita macam aku content creator, macam sama agensi aku tanya. So dia kata target aku ke mana lepas ni. Kalau aku tanya aku mungkin nak ke TV ataupun radio lah. Next lah, maksudnya next stage lah kan. So bila aku dapat dengan diorang tu, aku dapat pengalaman baru. Aku suka explore benda yang baru. Walaupun kalau kau tanya aku, payment dia masa tu tak adalah ikut rate aku sangat. Cuma aku rasa sebab aku macam investment lah untuk new punya pengalaman, new punya nak cantikkan profile kan. So orang nampak kita ni macam berlakon artis pula kan. So in term of satu benda yang baru lah. betul. Tapi artis betul kan? Tapi that's why aku tengok beza lah. Orang yang berlakon buat konten sendiri-sendiri dengan artis pun beza. Apa satu benda yang kau dapat beza? Gila mak, kita kau bayang orang shoot drama apa semua ni lama. Kau bayang aku shoot tu daripada 9 pagi hari ni sampai 4 pagi esok. Kau bayang dia punya letih dia. Last shot tu 4 pagi tu aku macam ni lah. Hati-hati macam tu juga. Tapi bila action dia orang ni aku cakap,
Siapa artis yang kau rasa macam kau suka gerak kerja dia paling profesional waktu tu? Masa tu aku berlakon dengan 2 orang je. Abang Man Raja Lawak dengan Kak Eliza. Kak Eliza. Eliza Syadan. Memang Professional, power lah. Professional, Power Mat. Power Ya, lah. sebab aku tengah fikir, contohlah, kita stranger tau. Kau berlakon tu environment dia contoh keluarga kan. Macam mana kau tiba-tiba macam, aku cakap ah. Kau faham maksud aku kan? Maksudnya kau boleh berlakon jadi family tu kan. Ha. Tapi itulah dia orang. Macam kita kena ice breaking dulu kan. Dia orang tak payah buat apa. Boleh, cuma yelah, aku rasa orang yang tengok tu boleh hidu. Dia boleh nampak chemistry tu je kurang masuk sikit. So mungkin energy tak sama. Kalau kau tak beda ice tu, mungkin energy kau macam apa kan. Tiba sampai kat shot aku je macam tak sampai. Tak sampai orang boleh yang... nampak sebab chemistry tu tak masuk. Macam aku dengan dia orang, aku akan sembang dulu. Aku suruh borak kan. Supaya aku nak try break the ice tu supaya aku tak rasa aku awkward sangat. So macam Abang Man tu, rezeki dia sebab kita orang sama-sama lelaki, so kita orang bersiap tempat yang sama. So aku borak apa semua, lepas tu dia kata, aku pun tengok kau ni. Kau yang wasapkan bahasa utara tu kan. Aku tu, alhamdulillah. Dah masuk, artis pernah tengok, alhamdulillah kan. So power lah diorang ni. That's why diorang memegang apa dia tu, artis tu lah. selebriti tu ataupun artis tu consider career professional lah. Betul. Maksudnya kau dah berlakon dengan artis, kau ada manager kan? Dia manager. Kau ada manager, kau dah berlakon dengan artis, on the way masuk agency. Kau rasa kau famous tak? Soalan macam tadi je. Aku tak tahu lah kalau nak kata aku memang kata. Macam tadi aku pergi parit, bukan parit kan. Aku jalan dengan band solo kan. Band solo tu dah macam YB tu. Kampung? Aku pergi apa? Pergi medan sera tepi Tasik tu. Kat mana? Kat Parit tu ada medan sera yang Mi Hailam famous yang lama tu kan. Aku kata, uish. Pergi kedai ni, orang sebut, Tuhan. Aku kata, kat situ tak siapa pun kenal aku. So mungkin aku tak boleh pecah market kampung ya kot. Aku cakap tak apa, itu je punya ni. Aku tu tapi bagusnya yalah. Band solo ni sebab orang tengok dia, orang ingat Tuhan. Orang tengok aku, orang ingat marah je kan. Orang tengok Tuhan, tu bagus lah. Kalau kau tanya aku rasa aku famous ke tak? Kalau kau tanya aku belum lah. Aku belum cukup lah. So apa indikator famous untuk kau? Yelah sebab lain orang lain lah dia punya indikator tu. Tapi dia boleh rasa lah kau rasa aku famous kot. Macam tu. Tanya aku, mungkin follower aku tu belum mencapai famous lagi lah. Berapa kalau follower yang famous tu kau? Kalau kau tanya aku, lebih dari 200, 300 okey kot. Ataupun aku pergi tapi biasa je kalau aku pergi bandar ramai dia kenal aku. Bukan orang kenal aku, maksudnya orang bertegur. Aku pergi Ion. Tak, aku rasa ramai je kenal tapi dia macam nak tegur tak nak tegur kan. Kadang-kadang tu lah. Dah balik baru dia DM ke ataupun dia komen. Bang saya nampak bang. Tapi dekat gambar. Tapi tak dengar aku. Tapi ada tak kau rasa contoh kau pergi mall-mall nanti dia macam orang tengok kau ada tak? Ada kan? Tapi dia tak ada orang tengok kat situ. Tengok situ kan. Ataupun sembang putih. Dia kau tahu lah. Aku tahu dia. Cuma takkan kita tengok. Aku macam apa geli siap dia macam kau ya kan. Aku cakap tak boleh nampak cakap ya. Kalau dia tegur baru aku tegur lah. So aku boleh clarify yang kau rasa orang kenal kau dan ada nama lah, bukanlah orang tak kenal langsung. Masuk kerja kau tu menjadilah kan. Tapi sepanjang kau jadi content creator, kau dah tahu orang kenal kau, lepas tu macam kau dah ada followers kan. Kau pernah tak pengalaman kau masuk kedai makan kau minta free makanan? Tak pernah. Tapi serius ada tau. Ada orang panggil tu. Kau pernah tak? Aku tak pernah. Tak pernah. Aku macam gila tak semenggah siut buat panggil macam tu. Kalau aku biasanya diorang biasa macam ni kalau kau tanya aku tak pernah buat macam tu. Cuma kalau aku buatkan video diorang nak offer. Faham. Kadang aku pergi kedai makan diorang Ni nak makan bayar lah kan. Kriteria aku kalau aku nak ajak dia buat video dengan aku akan rasa makanan yang sedap, harga dia okey, servis dia best. Kau sembang dengan dia best. Dia tak sombong ke apa kan. Aku senang borak aku ajak dia buat video. Lepas tu dia akan cakap tak payah bayar. Tapi aku dah tukar benda friendly lah. Aku akan bayar dulu baru aku ajak dia buat video. Okey. Aku tak nak ambil kesempatan kat situ lah. Okey kan. Cuma kadang-kadang ada yang viral kan? Pasal yang datang minta makan free saya ada 40,000 follower. Ada dia buat panggil tu. Dia rasa dia entitled lah. Aku tak malu siut. Sumpah tak malu. So kau tak pernah ada benda tu aku tak pernah ada. Okay, aku ada civic lah. Di offer pernah lah nombor. Di offer benda tu biasa lah.
Faham. Okay, so mungkinlah last soalan daripada aku kan. Sebenarnya apa direction kau? End game kau jadi apa sebenarnya? Oh, tarik nafas panjang tu. Tu lah. Soalan kau ni soalan sama ni aku tanya. Setiap kali aku nak buat something yang agak drastic dalam hidup aku lah. Okay. Masa aku nak cakap aku nak masuk agensi ni, aku tanya aku, nanti ke mana? Aku cakap aku tak tahu. Biar Allah yang susun lah. Aku buat je kerja aku. Maksudnya kerja aku cari rezeki Ke mana lorong tu, aku biar Allah yang tarik aku ke mana lah. Tapi kalau kau tanya aku, macam aku cakap tadi lah, aku nak step up game aku ni daripada screen phone, mungkin ke screen yang lebih besar lah. Billboard ke, radio ke, TV ke, mungkin bukan TV lah pun, mungkin online punya platform ke, kan. Itu kalau kau tanya aku buat masa yang sekarang ni, aku tak ada in-game yang sangat jauh. Yang orang kata bersifat materialistik. Nak kena ada rumah 4 biji, nak kena ada kereta ni, tak ada. Oh, kau tak nak benda tu? Aku tak ada. Macam aku ada kereta aku sekarang ni pun, aku pun tak sangka aku boleh pakai kereta ni. Ya, kalau nak kata, anak pun seorang, bini memang seorang lah. Orang kata, asal kau ambil MPV? Aku ambil Nissan Serena kan. Okay. Asal aku cakap, sebab aku banyak travel. So aku nak ada kereta yang sedap, dan dalam masa sama aku boleh buat kerja. So itulah. Duit bukan objektif utama lah. Duit bukan objektif utama. Tapi orang jadi famous nak kaya. Okay, contohlah PSPM sekarang kan. Tanya jadi apa? Jadi content creator. Dapat kau macam mana? Budak-budak sekarang kata tak nak belajar, saya nak jadi content creator je. Wah, ni pun biasa orang tanya soalan ni kan. Kan? Kalau kau tanya aku, belajar dulu. Sebab macam aku cakap tadi lah, kau umur kau habis SPM umur 18. Okay. Contoh kau buat konten lah, 4 5 tahun lah sampai umur kau mungkin 22 23. So buat lepas tu, umur kau panjang lagi ni. Mungkin kau kahwin, kau nak ada anak kan. So takkan kau nak buat konten sampai situ je. Takkan kau nak buat konten motor kau ke apa ke 4-5 tahun buat benda sama kan. So untuk kau ada mindset yang bagaimana untuk grow tu, kau kena ada belajar. Bila kau belajar, kau ada critical thinking lah, kau boleh belajar macam nak solve problem, problem solving. Kau belajar macam belajar business apa semua. Baru kau ada mindset yang macam tu tau. Mindset lah. Kau boleh, biasalah orang kata boleh je dapatkan jalanan, boleh je. Cuma sejauh mana? Sejauh mana kau boleh pergi dengan macam tu lah. Tapi kalau kau tanya aku, belajar dulu. Lepas tu baru kau masuk dalam dunia ni. Faham. So, kau rasa kau akan relevan sampai bila? Aku tak tahu lah cakap apa. Sebab aku dah buat konten daripada 2020. Aku mula naik daripada 2023. Sekarang 2026 lah, 3 tahun. So mungkin kalau konten ni mungkin 2-3 tahun lagi kot. Kalau aku tak achieve yang something yang lebih besar lah. So, if lagi 2-3 tahun kau memang dah tak famous lah. Apa direction? Apa kau buat lepas tu? Aku memang target akhirnya aku buat bisnes lah sebenarnya. Just sekarang ni pun aku dah mula nak develop program, bukan program lah, macam satu account lain untuk bantu bisnes-bisnes kecil kat Perak. Asalnya aku berhenti kerja tu sebab aku nak buat satu account baru. Okay. Bukanlah macam satu company, macam satu sub di bawah Chandra Loka aku tu, untuk promote bisnes-bisnes kecil tepi jalan, bisnes kecil. So untuk SME promote diorang tu lah, SME ni. So tadi sembang pun dengan band apa semua, aku kata account ni kita boleh besarkan, boleh promote makanan, boleh promote pot-pot bercuti yang best, apa tu rumah-rumah klasik, boleh buat bermacam-macam untuk Perak kan. Maksudnya aku pun nak do something lah untuk negeri kita ni. Macam tu lah lebih kurang. Boleh nanti kau IB lah. Itulah. Ipoh Timur. Alright, so aku rasa thank you Akil sebab sudi spend masa hari ni. Aku rasa kita belajar banyak benda kan. Macam-macam Akil share journey jadi content creator apa semua kan. So aku boleh summarizekan yang kita kena bijak merancang in term of future. Sebab macam kita sembang tadi kan, we never know lah kita ni famous sampai bila. Lepas tu apa kita punya direction, apa next. Kadang-kadang bukan pasal duit sangat pun, pasal apa ke depan tu yang lagi besar daripada duit kan. So hopefully korang enjoy untuk podcast kali ni. Yang mana yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang belum follow, ketik button follow. Dan Kil, apa yang kita boleh support korang sekarang? In term of business ke, apa projek-projek kau yang kita boleh support? Kalau kau tanya aku lah, support tu.
Kita orang tu siapa? Kau lah. Tak, kita orang yang support tu maksudnya? Tak, maksudnya untuk dia orang lah. Betul Mungkin lah follow ke akaun bisnes ke apa ke kan. Oh, okay. Aku tak minta banyak pun. Just doakan journey aku. Amin, insyaAllah. Dalam masa yang sama, nak share rezeki, kita nak share rezeki yang halal dan orang kata diberkati lah. Kadang mungkin halal tapi tak berkat. Mungkin. So, kita nak rezeki tu halal dan berkat lah. Orang kata halal dan thayyiban kan. Dan doakan juga aku punya orang kata inisiatif lah dengan kawan-kawan nanti nak do something untuk orang Perak lah. So, Video YB. mungkin kerajaan Perak ni busy. So kita rakyat ni lah yang bantu rakyat. Faham. Macam tu lah, okay. Okay, right. Thank you guys. See you untuk next episode. Bye-bye.